Mama, saya tengok budak tu. Tak pernah nampak dia datang masjid, tiba-tiba dia datang. Ni yang budak zaman sekarang. Dah susah baru nak jadi masjid. Awak cakap apa? Awak cakap belakang saya tadi kan? Awak tak kenal saya lagi siapa? Dan saya lempang awak masuk kalangan lain nanti. Mampu ke awak nak lempang saya ni? Ha? Dah, tak mau gaduh. Awak pergi solat dulu. Nanti dah habis solat, jom sama-sama kita makan roti paratha. Paratha? Kita ni hidup kena sentiasa bersangka baik. Kita tak tahu, mungkin sebelum ni dia solat kat masjid lain ke, ataupun dia cuba nak berubah hari ni. Kalau kita hidup sentiasa bersangka baik, insya-Allah Allah akan tenangkan kehidupan kita, hati kita. Yang awak ni pun satu. Asyik nak melenting, nak marah. Asal berlakon je, watak mesti nak marah. Cuba bawa bersabar, relax. Okey, Mam. Tapi memang sedap roti paratha ni, Mam. Alhamdulillah, mestilah sedap. Ini kan roti paratha daripada Adabi. Kita ada MSG, tepung tanpa pemutih, dia tak ada kolesterol. Dan yang paling penting, 5 minit je dah siap.